beli baja dekat pasaran tadi, cari N yang tinggi. N tinggi. Ataupun biasa dia orang pakai urea aja. Tapi kena ingat, urea ni dia ni baja tunggal. Dia hanya ada N saja. Okey cik, tadi cik ada ceritakan pasal NPK untuk baja. Jadi persoalan dia, baja mana yang sesuai untuk diguna pakai bagi petani yang baru nak mula? Silakan. Okey, jadi sebenarnya bila kita nak bercucuk tanam, terutama pada pokok-pokok yang pokok-pokok yang kekal. Maksud pokok kekal tadi macam mangga ke, yang untuk tempoh panjang, kelapa ke, ya. Acik perhatikan amalan pertanian tu sudah ramai yang tinggalkan. Sepatutnya bila kita nak tanam satu-satu pokok tadi tu, amalan pertanian tu kena jaga, kena buat. Apa amalan pertanian tadi tu? Pertama-tama sekali tu, setelah kenal pasti di mana poin untuk tanam pokok tadi tu. Selepas kenal pasti tadi, korek lubang tadi antara, sekarang gini lah untuk lebih jelas gitu kan. Kita nak tanam pokok apa? Pokok cempedak misalnya. Pokok cempedak. Kita nak tanam pokok cempedak. Korek lubang sekaki setengah kali sekaki setengah. Lebar kali panjang sekaki setengah kali sekaki setengah. Dan kedalamannya lebih kurang sekaki setengah atau sekaki. So, lepas korek lubang tadi, sebenarnya 8 inci tanah di atas tadi, itu dipanggil topsoil. Letakkan sebelah kanan, kemudian lagi dalam, letakkan sebelah kiri. Alright. Dah siap lubang tadi itu, tabur dengan kapur. Kapur pertanian. Lepas kapur pertanian, tabur, masukkan bajakan. Bajakan ni yang biasa dia orang pakai CIRP. Kemudian kalau ada baja-baja organik, baja organik ni simple. Kalau misalnya tak ada proses pun tak apa, tapi gunakan macam tinja lembu ke, tinja kambing ke, ataupun tinja tu najis dia lah. Tapi jangan yang baru lah, yang cari yang lama kan. Tinja ayam ke apa semua kan, masuk dalam situ. So, biarkan lebih kurang dalam 2 minggu. Alright. Jadi, kapur ni juga selain untuk meneutralkan persekitaran tanah tadi, mungkin tanah tu berasid ataupun lebih beralkali, ada meneutralkan untuk anggaran kesesuaian pokok ni, pH dia sekitar 5.8 hingga 6 point something lah. Nak lebih detail cek dekat ni. So, biarkan 2 minggu. Kapur juga dia menyah bakteria sekitar tu. Itu sebab sekarang ni bila tanam pisang ada yang kena moko, kena penyakit berbagai penyakit. Sebab amalan pertanian tu dah tak diguna pakai. Selepas 2 minggu baru tanam benih tadi. Maknanya tanah kenapa di-spread tadi tu? 8 inci yang pertama tu di sebelah kiri, yang lebih dalam lagi sebelah kanan. So, topsoil ni dia mengandung banyak nutrien-nutrien hasil daripada perebutan rumput sebelum tu. Rumput atau ranting dan sebagainya. Itu letak bahagian bawah masa tanam pokok. Dan yang bahagian atas tadi ditutup dengan tanah yang lebih dalam.
yang sebelah kanan pula gitu. Alright. Okey, sekarang kita dah siap tanam pokok. Kemudian selepas tu baja apa yang nak dipakai? Itu sebabnya kena kenal pasti apa pemakanan yang diambil oleh pokok. N, nitrogen. Nitrogen ni untuk apa? Banyak fokus kepada daun, kesuburan pokok. P untuk apa? Untuk batang, untuk akar. K untuk apa? Untuk berbuah. Dan jadi benda ni kalau kita waktu lepas tanam dari mana pokok masih kecil lagi, tak sesuai lah K dia tinggi. K perlu, walaupun pokok ni kecil untuk fotosintesis, dia ada tetapi keperluannya tu sedikit. Yang banyak adalah N. So kalau misalnya pokok bonsai kecil lagi, itu yang tengok pada kalau beli baja dekat pasaran tadi, cari N yang tinggi. N tinggi. Ataupun biasa dia orang pakai urea aja. Tapi kena ingat, urea ni dia ni baja tunggal. Dia hanya ada N saja. So masa pokok kecil, dia juga perlukan P, K dan nutrien yang lain. Contoh macam magnesium, macam unsur surainya, kuprum, ferrum, So daripada situ, itu yang menjadikan orang jadi confused loh. Menjadi confused, itu yang Acik cuba memudahkan sebenarnya. Pertama untuk memudahkan, yang kedua untuk keperluan Acik sendiri. Itu yang Acik tanam, yang kebun dekat belakang tu, untuk keperluan sendiri. Jadi itu yang Acik rumuskan satu formula peringkat awal tadi yang menggunakan 17. Kalau baja ni yang ada dekat kedai tadi pun boleh pakai. Bukannya tak semestinya Acik cakap, oh bila Acik buat baju ni mesti pakai baju ni baru. Tidak. Makna tu dekat kedai pun boleh. Cuma bezanya sebelum ni kan Acik ada jelaskan, bezanya baju tadi tu slow release atau fast release. Jadi dekat kedai tadi banyak kepada jenis-jenis baja yang slow release. Slow release tadi maknanya pokok boleh ambil satu dia ada kawalan dah baja tadi tu. Maknanya pokok tak boleh ambil semua. Itu sebabnya kenapa kita boleh kasih baja tadi satu tempoh yang panjang, 2 bulan. Sekali bagi untuk 2 bulan. So itu yang Acik gunakan bahan-bahan tadi, bahan-bahan yang soluble. Bila bahan-bahan soluble tadi, dia tindak balas tadi cepat. Maknanya pokok boleh ambil cepat, dan tak ada kawalan. Maknanya dia boleh ambil selagi dia mau. Cuma baja yang bentuk soluble tadi bukan satu hari ini bagi 2 bulan atau 3 bulan baru kita kasih. Bukan konsep macam tu. Maknanya contoh macam kita lah, pokok pun adalah benda hidup. Kita satu hari pun makan 2-3 kali. Pokok ni pun taklah satu hari 2-3 kali, at least 2-3 hari sekali. Itu yang kenapa tanaman cara petegasi dengan tanaman cara batas biasa, mana yang lebih baik? Lebih baik yang petegasi hasilnya. So itu yang bila Acik formulakan yang ini menggunakan formula baja bahan-bahan yang soluble, yang baja ini kita boleh apply terus, kasih pada pokok tadi dalam 2 bentuk. Sama ada tabur sikit ataupun spray. Sebenarnya bila pemberian
baja tadi pada pokok secara spray, pokok boleh ambil menghampiri satu kajian melebihi daripada 80% pokok boleh ambil. Jadi bila pokok boleh ambil, dia boleh proses melalui fotosintesis apa semua, menjadikan pokok tadi cepat berkembang. Dan kekerapan tadi, kalau yang tanam dan nak cepat pokok besar kenalah kasih dia makan kerap. Kembali balik Acik ingatkan balik konsep pembajaan tadi, biar sikit tapi kerap. Dan kena ingat, jangan ingat baja ni makanan pokok, boleh taruh banyak. Jangan, sebab dia ni adalah daripada bentuk kimia, dan benda ni kepekatan dia tinggi. Baja ni antara 4-5 gram untuk 1 liter air. Jangan ambil remeh, ringan. Segenggam baja untuk 1 liter air, pokok akan mati. Sebab konsep macam mana pokok tadi ambil makanan. Kalau misalnya anda semua adalah petani baru, kalau gunakan baja yang soluble, memadai 4-5 gram untuk 1 liter air. Itu yang kenapa Acik buatkan tadi, sebenarnya untuk kegunaan sendiri, bagi memudahkan Acik dan bagi untuk perkembangan cepat pada pokok tadi. Terjawab ke? Terjawab, Cik. Jadi Acik sekarang guna baja yang ni lah. Yes, memudahkan Acik, dan Acik nampak kesan dia. Itu yang daripada situ, bila kawan-kawan cuba, Acik pun terdiam juga. Sekarang ni antara aktiviti Acik adalah terpaksa simpan stok. Bila kawan-kawan atau ni kan kadang-kadang kesian bila nak baja, Acik tak ada stok. Lalas dah jadi satu perniagaan pula. Padahal Acik buat, tapi basic tu dulu daripada belajar masa di instil lah. Dia kena ada basicnya gitulah. Tu dia. Kalau tengah nak cari baja, macam yang Acik cakap tadi, baja push buah ke, baja subuh, boleh lah. Nak cuba, kalau nak cuba boleh, nanti saya letak link ke, atau boleh kontak, ada nombor dekat bio tu. Okey, itu saja Cik. Terima kasih atas penerangannya. Assalamualaikum.